Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Anda bersama dengan saya dalam Ratna Kata Intan, menutur ilham mencorak perkhidmatan. Dan saya Ahmad Burhan Siddiqui, Munshi Muda Bahasa Majlis Daerah Besut, bertindak sebagai hos anda untuk episod kali ini yang akan kita bincangkan satu topik yang cukup dekat dengan penjawat awam terutamanya. Dan sebelum saya beritahu anda tajuknya apa, ada satu pantun buat anda semua. Burung merpati terbang di awan, singgah sebentar di pohon ara. Surat rasmi, wadah pentadbiran, cermin peribadi, lambang negara. Bila kita berpantun ni tuan-tuan dan puan-puan, kita ada pembayang, kita ada maksudnya, betul? Dekat pembayang saya sebut tentang pohon ara. Pohon ara ni satu entiti kehidupan manusia yang disebut dalam Quran, dalam agama Kristian dan telah wujud 9,000 tahun lamanya. Dan surat rasmi juga menjadi identiti kepada pentadbiran negara. Maka topik perbincangan Ratna Kata Intan kita pada kali ini, kita akan bincangkan surat rasmi di era digital. Masih relevankah? Dan untuk mengupas topik ini, di audio siar kita kali ini kita akan sama-sama dengar kupasan daripada orang yang ahli dalam bidang ini. Kita perkenalkan dulu tetamu audio siar kita pada kali ini, tak lain tak bukan orang yang dekat dengan Intan. Kita perkenalkan Encik Muhammad Ikhwan Asyahid bin Abdullah Tahir. Apa khabar tuan? Alhamdulillah sihat. Tuan Burhan macam mana? Sihat, Alhamdulillah. Sihat walafiat. Tuan-tuan, Tuan Encik Muhammad Ikhwan Asyahid bin Abdullah Tahir ini merupakan Munshi Muda Bahasa Institut Tadbiran Awam Negara dan juga merupakan pengerusi bagi Munshi Muda Bahasa Kebangsaan. Kita ada sekretariat dan beliau adalah pengerusinya. Dan hari ini beliau akan bersama dengan kita untuk mengupas tajuk ini. Tak lengkap kami pada hari ini tanpa kehadiran figura yang ketiga ini. Merupakan seorang Munshi Muda Bahasa Kementerian Kesihatan Malaysia. Kita perkenalkan Dr. Has Hairul. Apa khabar Doktor? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Tuan Burhan. Alhamdulillah. Doktor kini di Hospital Kuala Lumpur. Betul, saya di Hospital Kuala Lumpur. Alright. Baru saja lapor diri awal tahun ni lah. Sebelum ni di Hospital Tunku Azizah. Tunku Azizah. Sebelah aja sebenarnya, tapi dia dua institut berbeza. Doktor sebagai pegawai farmasi dan dilantik sebagai Munshi Muda Bahasa pada tahun 2020. Betul. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, Munshi Muda Bahasa merupakan satu, kita katakan satu pendekatan yang boleh kita yang diwujudkan untuk menjadi duta mungkin Encik Ikhwan. Betul. Untuk kita betulkan yang biasa dan biasakan betul dalam bahasa kita. Dan kita berbicara tentang Ratna Kata, kalau kita tengok dalam Kamus Dewan Bahasa Encik Ikhwan, Ratna ni membawa maksud intan yang berkedip kalau kita campak ke awan menjadi bintang yang menjadi pedoman musafir di perjalanan, dan kalau kita campak ke laut pula akan menjadi mutiara yang dicari orang. Baik, semacam saya bagi tahu tadi, macam saya bagi tahu, kita akan mengupas satu tajuk tentang surat rasmi. Di era digital ini masih relevankah? Kalau di era Tun Mahathir kita tahu itu industri, era industri. Betul. Di zaman Tun Abdullah itu era informasi. Tapi kini di era digital, semua orang cukup cepat mahukan perkara itu berlaku. Bahkan di media sosial berlega-lega. Masih relevankah surat rasmi ini? Jadi untuk slot yang pertama ini, kita akan kupas sebenarnya bila kita sebut rasmi, surat rasmi, dokumen rasmi, apa yang seharusnya kita faham ya, Tuan Ikhwan, Dr. Has? Baik. Mungkin? Saya rasa betul. Terima kasih Tuan Burhan. Sebelum kita bicarakan lebih lanjut Doktor mengenai surat rasmi, kita kena faham dulu. Sebab pengalaman Intan, bila kita beri khidmat nasihat kepada penyawat awam khususnya, kebanyakan daripada penyawat awam ni dia tidak maklum ataupun dia tidak tahu apa itu dokumen rasmi. Jadi dokumen rasmi ni kita mesti jelaskan dulu apa definisinya, apa parameter-parameternya, apa ciri-cirinya supaya
penyewa awam ni tidak hasilkan dokumen rasmi secara sambal lewa. Kan? Faham? Jadi seperti yang kita selalu maklumkan kepada peserta-peserta khusus, Tuan Borhan, Doktor, dokumen rasmi ni dia ada 2 kata kunci yang penting. Yang pertama, kita sebut semua dokumen rasmi. Dokumen rasmi ni ialah semua dokumen yang dihasilkan berdasarkan tujuan organisasi ataupun hasrat kerajaan. Maksudnya setiap kali apa-apa sahaja dokumen, sama ada bertulis ataupun tidak bertulis, video, audio seperti yang kita lakukan sekarang, bila dia dihasilkan untuk tujuan organisasi, maka secara automatik dia anggap sebagai dokumen rasmi. Itu kata kunci yang pertama. Kata kunci yang kedua, Doktor, semua dokumen yang dihasilkan menggunakan peruntukan kerajaan. Jadi apabila satu dokumen tersebut, maksudnya macam Tuan Borhan asal daripada Majlis Daerah Besut. Betul. Daripada pintu pagar Majlis Daerah Besut itu sampailah tingkat tertinggi sekali. Tingkat berapa? Di Majlis Daerah Besut tu? 2. Tingkat 2. Okey, jadi paling tinggi tingkat 2, semua yang dalam kompaun ataupun kawasan Majlis Daerah Besut itu dipanggil dokumen rasmi. Khususnya yang kita perlu beri perhatian ialah dokumen rasmi yang dipaparkan kepada awam. Jadi itu saya rasa kita kena jelas dulu supaya bila kita hasilkan, kita sedar apa yang kita hasil itu dalam kategori rasmi, dalam definisi dokumen rasmi lah. Kan? Jadi apa punca kuasa dia, Doktor, mungkin? Dan macam mana kita nak urus? Ataupun Tuan Ikhwan? Okey. Baik, dia ada beberapa lah punca kuasa kalau kita nak rujuk balik Tuan Ikhwan. Antaranya dia kata akta arkib. Itu antara yang umum lah. Selain daripada tu, kita ada jugalah akta bahasa dan juga yang perincian yang lebih kecil. Kalau kita nak tahu berkaitan dokumen, kita boleh rujuklah kepada biasa kita sebut APKP mampu. Arahan Perkhidmatan Ketua Pengarah Mampu. Itu antara yang umum lah yang kita boleh sampaikan. Tapi ada beberapa lagi lah Tuan Ikhwan ya. Mungkin kalau kita boleh tengok selain daripada Akta Arkib Negara, betul dan juga apa kita panggil arahan keselamatan CJSO pun perlu juga kita ambil kira. Kalau kita tengok Akta Keselamatan Negara, Akta Arkib Negara, dia lebih kepada pengurusan dokumen. Apa buktinya? Kalau kita boleh, mungkin kita nak sebutkan kepada penyewa awam, apa buktinya dokumen rasmi ni ada kaitan dengan Akta Arkib Negara? Apa definisi fail penuh? Kalau di jabatan kita, apa definisi fail penuh? Macam mana satu fail itu dikatakan dah penuh, ditutup dan dikena buka baru jilid yang kedua dan seterusnya? Apa dia? Antaranya ialah ketebalannya, kan? Kemudian bilangan dia. Jadi siapa yang tetapkan ni? Yang penetapan ni datang daripada Jabatan Arkib Negara melalui Akta Arkib Negara lah. Betul. Kan? Jadi kalau kita tengok yang kedua, arahan keselamatan CJSO, dia lebih kepada pengelasan kandungan dokumen tersebut. Kita ada dokumen terbuka. Terbuka ni siapa yang boleh tengok? Semua orang boleh tengok. Orang awam, penyewa awam dan juga warga jabatan. Tetapi kita ada pengelasan lain, sulit, terhad, rahsia besar. Rahsia besar. Jadi semuanya datang daripada arahan keselamatan CJSO. Kemudian barulah yang ketiga yang Doktor sebutkan tadi, iaitu Akta Bahasa Kebangsaan. Itulah. Kita dah ada perlembagaan Perlembagaan 152 tentang bahasa kebangsaan, diperhalusi lagi dengan Akta Bahasa Kebangsaan. Daripada penerangan tadi kita tahu ada beberapa kriteria yang menunjukkan itu dokumen rasmi, sehinggalah cara diuruskan fail itu sebagai fail tutup dan sebagainya. Baik, itu tuan-tuan dan puan-puan berkenaan dengan dokumen rasmi. Dan sebelum kita ke segmen kedua, kita ada satu slot yang akan kita berikan perhatian. Ini adalah sesi perkongsian Munshi Muda Bahasa untuk kita menambah kosakata. Sebab itu dalam episod kali ini, Ratna Kata, kita mahu berikan kata-kata terbaik untuk anda semua. Satu kosakata yang doktor nak kongsi dengan para pendengar kita ataupun para penonton kita. Kalau saya di bidang kesihatan ni, kita banyak buat orang cakap apa, laporan ataupun kajian selepas sesuatu benda berlaku. Jadi saya ingat perkataan yang saya nak bawakan adalah pasca nilai. Pasca nilai. Pasca nilai. Jadi apa maksud pasca nilai? Kalau kita lihat pasca ni dia daripada bahasa Sanskrit.
Mana bukan asal daripada bahasa Melayu, tetapi kita dah serap, kita guna dalam bahasa Melayu, dia menjadi imbuhan depan untuk perkataan-perkataan. Jadi kalau pasca ini sendiri, maksud dia sesuatu yang perkara selepas lah, yang ataupun yang berikutnya. Jadi pasca ekonomi, pasca pembentangan, pasca perkahwinan. Betul. Mana pasca perkahwinan, kahwin lagi macam mana tu? Yang tu kita kena cari medium yang lain tu untuk bincang. Okey. Jadi kalau istilah asalnya dalam bahasa Inggeris, disebut, kalau bahasa Inggeris disebut post. Jadi pasca nilai tu bahasa Inggerisnya, padanan bahasa Inggerisnya postmortem. Kan? Betul. Postmortem lah. Betul. Jadi betul juga macam doktor kongsikan tu. Kita tengok banyak dalam email-email yang diberikan kepada kita undangan mesyuarat postmortem. Kan? Tu mana tak tepat lah. Betul. Jadi lepas ni kena ubah kepada mesyuarat pasca nilai. Pasca nilai. Jadi kita nak tuan-tuan dan puan-puan yang dengar ini terus bugarkan bahasa yang betul ini dalam surat rasmi, memo dan email ataupun apa dokumen rasmi yang telah diceritakan oleh tetamu kita dalam audio siar kali ini. Pasca nilai dalam bahasa Inggeris postmortem. Tapi kita nak pastikan bahasa yang kita cinta ini digunakan sebaiknya dalam dokumen rasmi, maka kita gunakan pasca nilai. Cuma kalau ada juga orang bila dia dengar postmortem ni, dia kata postmortem tu bedah siasat. Kan? Apatah lagi kalau di bidang perubatan kan. Jadi saya rasa mungkin kita kena jelaskan padanan dalam bahasa Inggeris dan bahasa Melayu ni dia berbeza lah. Ada yang boleh jadi maksud sama, merujuk maksud sama, ada yang berbeza. Contohnya kalau kita boleh sebut food security dengan security guard. Kan? Kalau kita security guard dalam bahasa Melayunya apa? Pengawal keselamatan. Kan? Betul. Tapi kalau food security, dia jadi macam mana terjemahan dia? Jaminan makanan. Betul. Dia tak jadi keselamatan makanan dah. Betul. Kan? Dia ikut kesesuaian konteks. Jadi kalau doktor nanti kalau ada pembedahan, kita nak masuk operasi pasca nilai. Tak jadi pula macam tu. Tak jadi. Dia kena bedah siasat lah. Bedah siasat. Betul. Baik. Faham. Jadi tulisan ini ditulis rapat doktor. Pasca Dia rapat dengan nilai. Ada juga kita lihat dalam kursus-kursus ataupun perbincangan ataupun penulisan, dia tulis ada tanda sempang. Itu satu amalan yang tidak betul. Kan? Dia sepatutnya ditulis rapat. Tidak ada pemisahan dekat antara dua perkataan tersebut. Boleh imbuhan Betul. Sebab imbuhan. Okey, baik. Tuan Ikhwan, satu kosakata untuk kita kongsi dengan pendengar kita. Baik. Kalau Dr. Haz tadi dia membawakan pasca nilai, saya bawa satu mungkin sebahagian daripada kita agak asing bila dengar. Terjemahan ataupun padanan kepada self access. Kan? Self access ni maksudnya apa-apa dokumen yang kita boleh capai sedara sendiri, kan? Jadi padanan self dalam bahasa Melayu ialah SWA sebenarnya. SWA, SWA. Jadi kalau kita sebut self access, maka dalam bahasa Melayu akan jadi SWA capai. SWA capai. SWA capai sekali lagi sama juga macam Dr. Haz yang dibawakan oleh Dr. Haz. SWA ini adalah imbuhan pinjaman daripada Sanskrit. Kan? Jadi dia boleh dipadankan untuk apa-apa dalam bahasa Inggeris yang bermaksud self. Contohnya self assessment. Jadi dia akan jadi SWA penilaian. Maksudnya penilaian kendiri lah. Itu perkataan lain yang kita boleh gunakan. Kan? Jadi yang saya nak bawa pada kali ini ialah SWA capai. SWA capai. Jadi poin kita ataupun kita punya isi kita, yang kita message yang kita nak sampaikan, kita boleh gunakan imbuhan Sanskrit ini tanpa ragu-ragu. Kan? SWA, apa lagi, pasca, eka, kan? Okey. Baik. Itu. Jadi bagi penonton Ratna Kata Intan, kita nak menutur ilham mencorak perkhidmatan ini. Tadi dua perkara ataupun dua perkataan yang dikongsi oleh tetamu kita. Satunya pasca nilai dan juga SWA capai. SWA capai. Saja je saya nak tanya tetamu kita ni. Okey, SWA capai. Jadi mula gunakan dalam dokumen anda kerana ini akan menunjukkan anda sedang mengangkat tahap dokumen rasmi anda ke arah lebih berkualiti dan berkarisma. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kita sudah sampai ke segmen yang kedua. Kita akan lanjutkan lagi perbincangan dokumen rasmi kita. Tadi saya beritahu pada tuan-tuan dan puan-puan, tajuk kita pada hari ini adalah surat rasmi di era digital. Masih relevankah? Maka kita kena tahu apa punca kuasa, apa keadaan formatnya dan pelbagai elemen penting dalam surat rasmi ini. Jadi, saya kira Tuan Ikhwan, kita boleh kongsi sikit dengan para penonton kita
apakah sebenarnya surat rasmi dan apakah komponen yang penting Baik. dalam surat rasmi? Baik. Terima kasih Tuan Burhan. Saya rasa itu satu persoalan ataupun satu perkara yang penting yang sepatutnya diketahui oleh semua penyawak awam. Yang pertama, bila kita sebut surat rasmi, secara automatik surat rasmi kerajaan dia ada 10 elemen. 10 elemen. Bermula daripada kepala surat, kemudian kita ada tarikh, nombor rujukan, alamat, fax, tajuk, isi, penutup dan juga muka surat. Betul. Jadi 10 elemen ini tidak mesti ada. Hmm. Dan kalau kita perhatikan dalam satu isu yang saya rasa selalulah dibangkitkan, iaitu kepelbagaian format. Terlalu banyak format sampai pernah satu masa ada seorang pegawai SPRM kongsikan dengan saya kenapa penyawak awam ni ataupun orang awam kadang-kadang terpengaruh ataupun terpedaya dengan penipuan, scam. Satu sebabnya ialah kepelbagaian format yang digunakan. Jadi penipu tersebut menggunakan format yang pelbagai tadilah, dicantum-cantum daripada surat-surat, kemudian dibagi kepada sasaran. Sasaran pun percaya sebab apa? Sebab dah terbiasa tengok banyak sangat format surat kerajaan yang pelbagai. Jadi sebab itu bila kita sebagai dalam Munshi Muda Bahasa, khususnya ada satu unit dalam Munshi Muda Bahasa ni, kita bangunkan perunding profesional dokumen rasmi. Satu daripada usaha kita ialah menyeragamkan balik supaya kita surat rasmi kita tampak profesional lah di segi rupa dia kan. Jadi untuk menjawab soalan masihkah relevan, salah satu komponennya adalah bila kita seragamkan surat kita akan dapat elakkan segala penipuan tadilah. Ya, betul. Dan mungkin kalau kita sebut tentang relevan, kita tengok balik mengenai surat dan tamadun manusia kan. Jadi masa Nabi Muhammad SAW dulu, bila dia berdakwah, apa yang pertama dia buat, dia menulis surat kepada Hercules kan. Kepada pembesar-pembesar di sekitar negara Arab. Bila kita bawa lagi sebelum itu pun, di zaman Rom dan juga Greek purba, surat ini merupakan satu medium penting dalam pembinaan untuk menyampaikan kita punya message dan sebagainya lah kan. Jadi sebab itu kita katakan walau bagaimanapun rupa surat itu sama ada digital ataupun fizikal, akan datang nanti surat itu tetap akan relevan. Khususnya dalam komunikasi antara kerajaan dan juga orang awam. Betul. Mungkin kita pernah nampak surat yang dikeluarkan melalui sistem. Dia tak ada tanda tangan kan. Tapi masih lagi rupanya rupa surat. Betul. Kan? Tadi macam Dr. Haz Tuan Ikhwan sebut 10 perkara yang perlu ada dalam satu surat rasmi yang berkualiti. Betul. Format ini kita datang dari mana, Doktor? Sebab saya dengar ada format dari Mampu, ada dari Arkib. Jadi boleh Doktor terang sikit. Saya tertarik kalau kata kita boleh semak juga dia punya macam apa maksud awal dia dululah kan, macam apa dia surat rasmi dan sebagainya lah. Jadi saya teringat macam ada satu munshi dewan dan juga pakar bahasa. Dia takrifkan ataupun dia bagi penjelasan bahawa surat ni sebenarnya dia adalah satu wahana interaksi sama ada individu dengan institusi ataupun jabatan ataupun di antara institusi dengan institusi sendiri. Tujuan dia untuk menjalankan fungsi dia lah. Mungkin kerajaan, urusan kerajaan kan. Jadi berbalik kepada soalan Tuan Burhan tadi, kalau kita nak lihat kepada format untuk dokumen ni, memang betul kita ada banyak. Kita rasa ada banyak sebenarnya punca kuasa ataupun rujukan. Tapi kalau kita betul-betul semak, sebenarnya dia ada beberapa saja punca dia. Punca dia yang utama sebenarnya yang memberikan huraian yang lengkap, saya fikir adalah daripada APKP Mampu bilangan 5 tahun 2014. Pengarah Mampu. Betul. Dalam APKP Mampu 2014 ni, dia huraikan secara lengkap lah, secara tuntas berkaitan dengan format, maknanya yang 10 perkara yang Tuan Ikhwan sebut tadi, dan juga dimasukkan elemen bahasa. Saya rasa itu penting. Dan juga kita lihat rujukan-rujukan ataupun punca kuasa yang lain, kita lihat tidak ada elemen bahasa tu. Dia hanya pada format semata-mata. Betul. Font yang digunakan, size font dan sebagainya. Betul. Dan kalau kita nak tengok buktinya apa, sebab Dr. Haz kata punca kan, dia nak tahu, kalau kita nak tahu yang APKP Mampu ni adalah punca, kita boleh buat carian dalam internet dengan kata kunci panduan penulisan surat rasmi.
Jadi kita tak akan dapat satu dokumen yang awal daripada tahun 2014. Sebab apa? Sebab semua dokumen selepas itu panduan dikeluarkan selepas tahun 2014. Dia Betul. menjadikan APKP Mampu ni sebagai rujukan lah. Jadi saranan Tuan Ikhwan Dr. Has untuk seluruh jabatan di luar sana, kita gunakan satu format Arahan Pentadbiran Ketua Pengarah Mampu Bilangan 5 tahun 2014 untuk dijadikan kiblat dan koordinat dalam menyediakan dokumen rasmi kita. Betul? Betul. Betul, setuju? Betul. Saya setuju. Sebahagiannya saya setuju. Sebab kita ada satu lagi punca kuasa yang agak kukuh di luar sana. Iaitu punca kuasa arkib. Betul. Kan? Sebab kita dah sebut awal tadi, setiap dokumen rasmi dia ada terkait dengan 3 punca kuasa. Akta Arkib Negara, Arahan Keselamatan CJSO dan Akta Bahasa Kebangsaan. Akta Bahasa Kebangsaan ni kita akan bincang sekejap lagi. Cuma Arkib Negara pun dia pernah keluarkan. Cuma seperti yang saya sebut tadi, dia agak lewat lah. Tahun 2016 dikeluarkan cetakan pertama. Dan memang menjadikan APKP Mampu itu sebagai panduan. Betul. Cuma ada beberapa sedikit ada sedikit perbezaan lah. Antara perbezaan yang kita boleh perhatikan ialah baris terakhir alamat surat tu ditulis huruf besar. Contohnya kalau alamat Bukit Kiara, jadi Intan Bukit Kiara, hujung sekali, nombor poskod dan juga Kuala Lumpur. Dia besar-besar ni Ya. saya terasa sikit. Jadi Kenapa agaknya dia tulis besar tu? jadi itu satu persoalan yang menarik. Jadi bila kita tengok pun kenapa baris terakhir ni ditulis huruf besar, rupanya dia ada kaitan dengan surat tahun 80-an. Tahun 80-an. Jadi bila kita tengok balik, kita telusuri balik punca kuasa ni, dia akan bertitik tolak daripada arahan surat Perkeliling Am tahun 1980 yang nak percubaan pertama kerajaan untuk menyeragamkan format dokumen surat rasmi lah. Kan? Jadi ketika itu doktor, kenapa baris terakhir ditulis huruf besar? Sebab tahun 80-an poskod tidak lagi digunakan secara menyeluruh. Okay. Jadi ditulis huruf besar tu untuk membantu abang-abang postman kita mengasingkan surat di pejabat pos. Tapi dia punya dahsyat tu Tuan Ikhwan, sudahlah dibesarkan, ditebalkan pula, digariskan pula. Takut abang postman tak nampak macam tu kan. Itu semuanya bidah-bidah lah yang datang kemudian kan. Maksudnya amalan-amalan yang didatang kemudian lah. Saya kira yang tu kita sebut lewah lah. Betul. Kita lewah. Sudah gelapkan, besarkan, garis lagi. Ya. Kan? Lewah ni doktor, dia umpama lemak di tubuh berlebih-lebihan. Saya cuba yang tahun ni insyaAllah untuk mengurangkan lemak tu. Jadi kita tak nak semua tu Kita nak ikut Arahan Pentadbiran Ketua Pengarah Mampu Bilangan 5 tahun 2014 dan ataupun Arkib. Jadi sebaiknya Tuan Ikhwan, jabatan-jabatan ini mempunyai punca kuasa sendiri yang diserap ataupun dipandu kiblatkan kepada dua sumber tadi. APKP Mampu dan juga Arkib. I see. Antara contoh yang kita boleh tengok ialah JKM, Jabatan Kebajikan Masyarakat. Mereka punya punca kuasa sendiri. Betul. Dan juga custom. Jadi siapa pun masuk, siapa pencen, orang lain masuk, dia akan gunakan panduan yang sama. Dan dia akan seragam lah kata kunci kita. Akhirnya dari Johor Darul Takzim sampailah Tanah Rendah Sekebun Bunga, kita ada satu koordinat sahaja untuk menjadikan surat rasmi ataupun dokumen rasmi kita seragam, dan akhirnya untuk memastikan dia kekal relevan kendati pun di zaman digitalisasi. Baik, saya kira kita akan berikan satu lagi pencerahan dalam slot ataupun Ratna Kata Intan kali ini. Dalam surat rasmi kita, apakah kesalahan frasa yang biasa penulis buat doktor? Yang kalau boleh doktor sentuh sikit, boleh hari ini kita ambil dan kita ubah. Tak banyak, sikit. Kalau saya mula dulu, saya mula yang paling atas lah. Dia mudah sikit kan. Biasanya dalam surat penjawat awam ni, kita sering kita tulis dengan hormatnya perkara di atas dirujuk. Itu jadi satu perkara yang umum. Kalau kita hari pertama bekerja pun, kita akan pakai frasa yang sama. Tapi kita kurang selidik lah. Kita tak semak sebenarnya. Dia ada perkara yang tidak tepat dekat situ. Frasa yang tepat sebenarnya sepatutnya kita gunakan dengan segala hormatnya perkara di atas dirujuk.
Mungkin yang Betul pertama tu. tadi Kan? macam sama Macam je. sama lah. Macam sama. Perkara Yang biasa saya tulis lah, dengan segala hormatnya perkara di atas adalah adalah dirujuk kan doktor kan. Betul. Tapi sebenarnya salah tu Betul. Adalah tu. Yang adalah tu. Salah ke betul doktor? Doktor cakap saya cakap salah, doktor cakap betul. Ya, Salah itu betul. Yang tuan sebut itu yang salah tadi tu kan. Saya salah. Okey. Jadi Saya sebut dua-dua betul. Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk. Itu yang salah. Itu frasa yang itu salah. yang salah. Okey. Pembetulan. Pembetulannya maksudnya kita gugurkan. Betul. Gugurkan perkataan adalah. Oh, tak perlu doktor Tak perlu Okey. adalah. Sebabnya Dia selepas kata adalah tu, kata adalah ni selepas dia tidak boleh hadir kata kerja. Okey. Kalau adalah dimaklumkan, dimaklumkan itu kata kerja. Jadi dia punya formula tu dah salah lah situ. Jadi kita gugurkan saja perkataan adalah. tapi kalau kita baca sekali lagi, kalau kita buang ataupun gugurkan adalah pun dah sampai maksud. Ya, betul. Jadi kalau kita tak letak macam doktor cakap tadi apa lewah. 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 Maksudnya kalau ada itu dah berunsur dengan unsur Lewah. Jadi memadai dengan segala hormatnya perkara di atas Dirujuk. Baik. Tuan Ikhwan? Okey, saya kongsikan satu frasa yang biasa. Habis saja kita gunakan frasa pertama, nombor 2 kita akan letak kalau kita ada sampaikan maksud yang positif ataupun negatif. Contohnya kita sebut sukacita dimaklumkan. Bahawa apa-apa dia lah sampai habis kan. Tapi frasa ini nampak macam selalu digunakan tetapi dia tidak berapa tepat kan. Yang tepatnya dia perlu ada kata hubung dengan di depan tu. Dia kena dengan sukacitanya. Contoh kita ambil ayat mudah kan. Kita letak dengan sukacitanya program ini akan berlangsung hari ini kan. Dengan sukacitanya dimaklumkan bahawa program ini akan berlangsung pada hari ini. Okey, jadi ayat itu dia dalam bentuk pasif. Kalau kita aktifkan dia jadi macam mana? Dengan sukacitanya saya memaklumkan. Kan? Jadi dengan ni biasanya kita guna untuk apa? Dengan Kata hubung lah. Okey, kata hubung tapi biasanya kita guna untuk penyertaan, betul? Betul. Kalau ada orang tanya kita, awak datang dengan siapa? Kita jawab apa? Apa ayat? Ahmad. Kalau kita ayat penuh kita jawab apa? Awak datang dengan siapa? Tuan Burhan datang dengan siapa? Dengan Cuba ayat penuhnya. saya datang dengan Dr. Has. Okey, kan saya dulu kat depan, Betul. dengan kat belakang kan? Jadi biasanya dengan ni duduk dekat belakang frasa ataupun belakang ayat. Jadi ayat yang kita sebut yang tadi ialah ayat songsang. Songsang. Betul. Kita dah songsangkan kedudukan dia. Jadi sepatutnya ayat asalnya apa? Saya memaklumkan bahawa program ini akan dilaksanakan pada hari ini dengan sukacitanya. Dengan dekat belakang. Tapi sebab kita nak Songsang. utamakan, kita songsang kan. Jadi kita nak utamakan sikap kita tu, yang positif tadi tu kita bawa ke depan, menjadikan susunan dia dengan sukacitanya. Jadi kalau kita gugurkan dengan itu, dia tidak ada ayat normal ni tidak boleh disusun. Jadi ayat-ayat Faham? biasanya tidak boleh disusun. Betul. Jadi sebab itu kena ada dengan sukacitanya ataupun dengan dukacitanya. Sedikit perkongsian. Jadi Alhamdulillah kita dah dengar tadi beberapa penambahbaikan yang boleh kita buat dalam dokumen rasmi kita untuk mengangkat wajah ataupun duta kecil yang keluar daripada jabatan kita, yang pastinya surat rasmi, ia akan menjadi tatapan ribuan manusia di luar sana. Maka apakah kita nak biarkan surat rasmi kita ini berada di tahap yang rendah? Pastinya tidak. Maka ayuh kita biasakan yang betul, betulkan yang biasa dengan penambahbaikan yang telah pun diberitahu oleh kita punya tetamu tadi. Jadi Cik Ikhwan, Dr. Has, kita ada beberapa persoalan ni. Saya dapat satu pesanan. Ini isteri saya hantar. Pesanan. Tapi sebelum saya baca ni soalan daripada penghantar soalan. Akhirnya, pada persoalan tadi, di zaman era digital, surat rasmi ini masih relevankah? Kalau bagi saya, pendapat saya memang relevan dan akan terus relevan. Walaupun beberapa hari ni ada, kalau kita perasan, ada satu surat dikeluarkan. Adalah seketika yang lepas oleh Kementerian Digital. Dia kata apa? Semua urusan kerajaan perlu didigitalkan, kan? Jadi urusan tersebut dia mencakupi urusan surat menyurat. Jadi saya katakan antara relevannya bukanlah maksud penggunaan tersebut. Yang tidak akan jadi relevan ialah penggunaan surat fizikal. Surat itu masih lagi akan relevan daripada kalau orang kata dulu, kini dan selamanya lah, kan? Selagi tidak ada punca kuasa ataupun saranan daripada kerajaan untuk menghentikan penggunaan tersebut,
maka kita akan, pentadbiran kerajaan akan terus gunakan surat lah dari sekarang hingga akan datang. Itu yang saya boleh kongsikan lah. Doktor ada pandangan? Kalau saya setuju macam yang Tuan Ikhwan cakap. Kalau hari ini kita boleh bangunkan surat rasmi menggunakan bantuan kecerdikan buatan ni, betul kita tak nafikan dia boleh bangunkan, tetapi dari segi penggunaan bahasa dan format masih lagi dia belum berjaya lah memenuhi kehendak sebagaimana yang diperlukan. Jadi saya rasa kita masih lagi perlu masa yang panjang sebelum kecerdasan buatan ini boleh ataupun mampu mengambil alih tugas-tugas munshi muda ataupun perunding dokumen. Jadi saya rasa mungkin untuk tempoh 10 hingga 20 tahun ni, saya jangkakan masih relevan lagi surat-surat sebagaimana kaedah kita bangunkan pada hari ini. Kalau ikut kata kedua panel kita tadi, mungkin jasadnya bergerak dengan cara yang berbeza. Fizikalnya begitu berbeza, namun identiti dokumen rasmi kita ataupun surat rasmi kita masih kekal sama supaya kita boleh seragamkan dari Johor ke Kelantan. Kan? Baik, kita akan berikan ruangan ataupun berikan perhatian pada soalan daripada penonton. Saya dapat soalan ni daripada Puan Zuraima daripada majlis. Kita rahsiakan daripada mana. Soalan dia, bolehkah saya menggunakan format yang dibuat secara sendiri? Boleh? Okay. Jawapannya boleh dan tak boleh lah. Kan? Jadi boleh itu bila masa kita kata boleh, bila dia dah bangunkan punca kuasa dalaman jabatan. Kan? Jadi bila kita nak bangunkan punca kuasa dalaman jabatan, syarat utamanya dia kena tengok dulu punca kuasa yang sedia ada. Betul. Yang kita sebut tadilah, iaitu LPKP Mampu, 5 2014 dan juga Jabatan Arkib. Kemudian barulah dia buat keputusan sama ada dia nak ikut format Arkib ataupun format Mampu dan diadunkan dengan identiti jabatan. Faham. Satu contoh yang bagus yang saya boleh sebut ialah Kastam. Jabatan Kastam. Sebab Jabatan Kastam antara yang terawal mengeluarkan panduan penulisan surat rasmi. Dan apa bezanya? Kalau kita tengok, biasa kalau kita tulis surat, kita punya tarikh sebelah kanan ke sebelah kiri? Kita biasa sebelah kanan. Sebelah kanan. Tetapi surat Kastam semuanya sebelah kiri. Termasuk sekali alamat dan juga dia punya tarikh dan nombor rujukan dia semuanya sebelah kiri. Jadi boleh dibuat sebab apa? Sebab dia dah bangunkan punca kuasa, dia dah tengok dah punca kuasa yang sedia ada, kemudian dia adunkan dengan identiti jabatan. Jadi bila kita tanya, kadang-kadang bila kita tanya Jabatan Kastam kenapa dibawa ke sebelah kiri, antara sebab yang diberikan ataupun rasionalnya ialah Kastam ini dia ada World Custom Organisation, WCO. Jadi dia nak antarabangsa kan, ataupun dia nak ada ciri-ciri antarabangsa dia punya surat, maka dia ikut kastam-kastam di luar negara lah. Di UK, di US dan sebagainya lah, Amerika Syarikat dan juga di UK, maka di sebelah kiri. Jadi dia pun letakkan di sebelah kiri. Maksudnya mereka ada format di peringkat global juga? Ya, betul. Mereka pun ada satu format di peringkat kastam ni lah. Kastam antarabangsa. Jadi itu yang dicuba ikut. Dan kita bolehkan sebab apa? Sebab semasa dibangunkan punca kuasa tersebut, dia bukannya bangun secara kosong. Dia dah mengkaji dah punca kuasa yang sedia ada, LPKP Mampu dan juga Arkib, dan dia hasilkan panduan dia sendiri. Itu yang kita mahulah. Kalau dalam arahan pentadbiran Ketua Pengarah Mampu bilangan 5 tahun 2014, kita sarankan untuk diletakkan di sebelah kanan surat. Betul. Supaya nanti kita selak-selak, kita akan mudah nampak. Betul, dalam file lah. Dalam file. Jadi, Doktor ada nak tambah? Saya setuju macam itulah. Cuma betul macam yang Tuan Ikhwan maklumkan, kita perlu hadamkan dahululah punca kuasa asas tu. Yang Jabatan Arkib dan juga yang APKP Mampu. Kemudian barulah datang kepada membangunkan dia punya garis panduan ataupun punca kuasa di peringkat jabatan. Tetapi saya juga suka kalau kita berkomunikasi lah dengan jabatan-jabatan ataupun pihak-pihak yang berkepentingan ataupun mungkin dari bahagian Intan juga dapatkan maklum ataupun pandangan daripada Intan. Perunding profesional pun betul bantu. Jadi lebih kemas lah dokumen tu, bila dibangunkan dia akan lebih kemas dan dapat dipraktikkan dengan lebih baik lah. Baik tuan-tuan, itu jawapan dia. Kalau Puan Zuraima tengah tengok ni, jadi itu jawapan dia. Kita boleh gabungkan macam kuasa tadi. Dan ada satu lagi soalan kita boleh berikan perhatian saya rasa, berbekalkan masa yang ada ni. Tuan Syed ada tanya soalan ni Tuan Ikhwan. Dr. Has Saya rasa macam kenal Tuan Syed ni. Adakah tahap kerasmian surat, memo dan email sama? Kita sebut dokumen rasmi secara
tuntas, dia akan keluar. Oh, ada surat rasmi, memo, email. Jadi adakah tahap kerasmian dia sama, Dr. Has, Tuan Ikhwan? Saya cuba dulu kan. Kalau kita lihat surat, memo dan email ni, dia punya gaya bahasa dan format dia seakan-akan sama. Macam hampir sama lah kan. Cuma kalau kita nak lihat dari segi kerasmian dia tu, surat dan memo ini dia memang berada pada tempat yang lebih tinggi lah berbanding dengan email. Dia adalah beberapa sebab dan musababnya. Tapi dari segi pembangunannya tu, kita nak membangunkan surat dan memo ni, dia memang kita akan rujuk kepada punca kuasa. Dari segi format, bahasa dia memang standard lah. Bahasa tu standard. Mungkin Tuan Ikhwan ada lebih lanjut macam mana? Mungkin sebab kalau kita tengok daripada anatomi email dan juga surat tu sendiri, bila kita hantar surat, biasanya kalau kita hantar melalui email, kita akan imbas, betul? Jadi bila imbasan surat tersebut, kita tengok di mana-mana skrin sekalipun, di tablet ataupun di komputer riba ataupun dalam telefon pintar sekalipun, rupanya tidak berubah. Kan? Kedudukannya tidak berubah. Dia berbeza dengan email. Jadi email ini dia akan berubah mengikut saiz skrin kita. Bila kita tengok di telefon pintar, maka dia punya susunan dia lain. Kalau kita ambil tangkap layar, kan? Jadi kita akan dapat seolah-olah macam email yang berlainan dengan penghantar. Sebab penghantar tengok daripada skrin komputer dia, komputer pejabat. Jadi itu kita panggil, apa sifat tu kita panggil tidak tekal. Dia tidak tekal, dia tidak konsisten lah. Kan? Jadi sebab itu macam doktor kata tadi, kerasmian email dan juga memo ni dia berbeza. Jadi memo dan surat tahap kerasmian ni paling tinggi, email ni di bawah sikit. Sebab itu kita galakkan kalau interaksi antara jabatan, maksudnya di luar, jabatan luar dengan jabatan kita akan gunakan surat. Dalaman sahaja baru kita akan gunakan email ataupun memo. Jadi begitulah jawapan pada soalan Tuan Syed tadi. Melihat kepada perbezaan kerasmian, surat rasmi, memo dan email, dia ada perbezaannya. Ada kalau dalam surat rasmi, kalau Tuan Ikhwan tadi, 10 elemen dalam arahan pentadbiran Ketua Pengarah Mampu bilangan 5 tahun 2014. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, anda sedang berada dalam Ratna Kata Intan, menutur ilham, mencorak perkhidmatan, dan kita sudah bongkarkan kefahaman kita perihal tajuk surat rasmi di era digital masih relevankah? Dan jawapannya kekal relevan dulu, kini dan selamanya. Maka terus bersama dengan kami di episod yang seterusnya dan kita akan bongkarkan satu lagi tajuk yang cukup dekat dengan kita. Wibawa budi dalam bahasa rasmi. Kita akan bongkarkan macam mana kalau nak marah, kita nak letak dalam surat ni. Takkan kita nak tulis tulisan yang tak patut. Jadi bagaimanakah santun dalam bahasa boleh mempamerkan emosi kendati pun dalam bahasa yang terbaik. Baiklah hadirin sekalian, jangan lupa untuk terus menikmati pelbagai juadah ilmu dalam Facebook Mushi Muda Bahasa dan dapatkan juga keluaran majalah Dewan Bahasa edisi Februari yang ada menukilkan tentang Mushi Muda Bahasa dan juga pelbagai ilmu untuk kita tatapi bersama. Baik, dengan itu saya kira saya ucapkan terima kasih dulu pada Tuan Ikhwan, Dr. Has atas kupasan yang sangat bagus untuk tajuk kita pada kali ini. Jumpa lagi di episod yang akan datang. Sekian saja tuan-tuan dan puan-puan, Ratna Kata Intan, menutur ilham, mencorak perkhidmatan. Assalamualaikum.